Assalamualaikum geng. Bersama saya lagi Pablo Hakim. So geng, apa Pablo nak buat hari ni? Seperti kau nampak baju apa Pablo pakai hari ni. So hari ni Pablo nak buat satu cabaran, iaitu dalam masa 24 jam ni, dah set dah 24 jam. Dalam masa 24 jam Pablo kena pakai macam ni. Dalam masa 24 jam. So kalau kau nak tahu konten ni jadi ke tak, kau kena tunggu sampai habis. Dan jangan lupa like, subscribe, yang mana belum subscribe, tekan bell untuk tahu next video. Okay, let's go guys. So jomlah kita start the game. And 24 hour is start. Let's go. Yeah. Okay gang, sekarang dah 23 jam. Baru 1 jam lalu. So nampaknya lama lagi lah kena pakai baju Melayu ni. Ni semua cabaran ni Pablo buat untuk korang. Tapi kalau kau tak like sampai 10 like, tak tahulah Pablo pernah mati akal nak buat konten ke baju Melayu macam ni tau. Kau selalu kau buat ni tau. So kau jangan lupa like biar Pablo dah post konten ni. Okay, let's see adakah Pablo jaya untuk menghabiskan 24 jam di konten kali ini guys. Okay geng, so sekarang 18 jam berlalu. Penatnya. Banyak tempat pergi tadi. Jadi pergi IUI. Lepas pergi IUI kita orang pergi Keep Mall. Lepas pergi Keep Mall kita orang pergi ni Bangi. Penat lah. So dia berbaki 18 jam lagi. Boleh. Tak buka lagi ni. Tak solat dulu geng. Solat lagi ni. Okay geng, info baru bangun tidur. Penat weh. Dah pukul 5.48. Ada lagi 16 jam lagi. Apa boleh buat ni untuk korang tau. Korang tolonglah bagi video ni 10 like. Choice apa boleh post untuk korang semua. Tak pagi, petang, tak petang, mungkin malam lah. Okay, jadi apa-apa lagi apa boleh update ni. Betul weh. Sekarang dah sampai Bukit Jalil guys. Tapi the challenge is going on. Tengah makan mamak. Okay geng, so Alhamdulillah Pablo dah sampai rumah dah. Setelah sekian lama Pablo ada kat luar tadi. Daripada pagi, lepas tu sampai petang balik rumah. Petang tu ke 6 keluar balik, pergi SK, pergi Bukit Jalil. So total masa sekarang ada lagi 9 jam. Kau boleh tengok kat situ, ada lagi 9 jam. So Pablo nak tidur, still lagi pakai baju Melayu sebab ni cabaran kita kan. Pablo nak tidur, so kita jumpa esok pagi. Okay, korang stay tune. Okay, stay tune. Let's go gang. Hello gang, morning. So seperti yang dikatakan semalam, Alhamdulillah Pablo berjaya untuk buat cabaran pakai baju Melayu selama 24 jam. Tapi benda ni Pablo tak sedar tau. Sebab tadi Pablo bangun, Pablo terus pergi mandi. Pada pergi mandi tu sekali Pablo terfikir, sekejap, 24 jam tu dah habis kan. Mandi. Lepas tu Pablo keluar, tengok jam kat handphone tu. Sekali dah siap, dah habis 24 jam pakai baju Melayu. So gang, itu sajalah konten Pablo pada hari ini. Kalau korang enjoy dengan konten kali ni, korang boleh like, comment, subscribe. Yang mana yang belum follow TikTok Pablo, boleh follow TikTok Pablo. And sampai jumpa di next konten guys. Assalamualaikum.